Profesional. Zaki dah famous. Jangan cerita pasal Zaki dah settle dah. Zaki sekarang dia penyanyi diraja. Di manakah tempat tertinggi bagi seorang penyanyi? Diraja lah. Zaki tu dah penyanyi diraja. Zaki dah tak payah komen dah. Zaki dah berjaya dan boleh dikatakan Zaki. Tadi nak take ais ke tu? Tengok ais. Take ais. Zaki nak bagi tahu show dia setiap hari. Kita hari Sabtu je kan? Kita hari Sabtu Jumaat kan? Dia hari Isnin pun ada, hari Selasa pun ada, hari Rabu. Zaki penyanyi tertinggi diraja. Ya. Zaki sekarang dia penyanyi kerajaan. Dia penyanyi kerajaan. Itu nama dia anak butik. Istilah orang Kelantan ni anak butik, tapi istilah orang luar kelun. Dia betul-betul kelun Datuk Jamal Abdillah Zaki. Betul-betul kelun. Dia sebiji. Sebutir tu budak kata. Sebiji. Hari tu dia cakap Datuk Jamal, dia kata Zaki tu anak butir weh Datuk. Termenung Datuk Jamal. Dia tak tahu apa benda Datuk. Termenung Datuk Jamal. Iya kami. Iya. Cara dia berjalan, cara dia nak pergi tandas tak jadi, cara dia nak bercakap dengan kita, cara dia garu hidung, semua saya perhati. Saya suka perhati orang. Saya itu anak butir tu. Anak butir apa ni anak butir tu? Anak butir tu kelun lah. Sebutir. Maknanya sebiji. Dan daripada situlah kebetulan sekarang ini trend Gen Z. Trend Gen Z kebetulan Zaki Yamani ni keluar. Dengan image dia yang cantik, dengan pakaian kemas, dengan segak, dengan dia punya muka pun jambu lah orang kata. Lepas tu dia jaga, yang penting sebenarnya dalam bidang apa pun yang anda ceburi, jaga image.